Okay, memandangkan sekarang ni tengah tunggu orang siap. Tunggu kawan aku untuk siap lah kan, dia masuk kedai. So aku nak buat apa dalam beg. Macam saya sahaja sebabnya macam bosan gitu kan. So ini adalah beg aku. Hari ni aku pakai beg ni, beg daripada Ali Shukri. Okay, and aku boleh cakap yang beg ni sangat-sangat best. Okay, sebab dia memang orang kata kukuh tau. Sebab apa kukuh? Sebab dia punya ni bukan nipis-nipis ke tak, memang tebal. Dia punya strap ni pun tebal tau tak. So aku sangat suka. Dan bag ni orang bagi kat aku, so aku tak sure harga dia berapa. But ya, aku suka pakai bag ni. Okay, so kita akan buka dalam ni. Benda pertama yang ada, of course, bersepah lah kan. Kalau korang boleh tengok dalam ni, ya Allah bersepah. Dan pagi tadi aku pergi klinik gigi. So adalah risit-risit klinik gigi ni. So kita keluarkan risit dulu lah ni bank, bayar. Lepas tu ni pun klinik risit tadi. Lepas tu okay, ni tadi kita pergi servis kereta. Risit lagi. Ni tadi klinik. Kenapa tak hidup aku penuh dengan risit. Ini ni risit. Bila ni risit. Ini kita orang beli hadiah untuk kawan kita orang dekat Paksen. Okay, handbag. Handbag dengan kita orang beli handbag tu satu set dengan purse tau. Dalam RM80 je. Sangat-sangat murah. Lepas tu malam ni kita orang akan sambut lah birthday dia. Tapi kita orang sambut awal. Actually birthday dia hari Sabtu, tapi kita hari ni lah, hari Khamis kita sambut. Lepas tu dah ni tisu. Tisu pilih pun tak tahu. Lepas tu receipt lagi. Ada lagi ke? Receipt. Tak ada dah. So ni ada tisu dan ni adalah receipt. So kiranya ni adalah sampah. So ni kita kena buang. Buang dulu. Lepas tu, okay, first yang kita ada, yang paling besar. Okay, ni. Okay, aku punya kotak cermata. Cermata baru ni. Cermata ni baru sebenarnya, baru 2 hari. So ni. Ni satu, kita ada spek mata punya ni. Lepas tu kita ada dompet. Dompet aku biasa je, tak ada duit pun sebab kita cashless. Ada pun tak banyak lah. Yang ada duit shilling je. Ini pun nanti aku nak beli baru dah. Sebabnya aku rasa ni dah dekat, ada dekat 5-6 tahun jugalah aku pakai dompet ni. Dah kena tukar dah sepatutnya. Okay, lepas tu benda apa lagi? Okay, ada kita punya contact lens punya case. Ini macam ni lah. Okay, dekat ni dah siap dengan dia punya apa ni dia punya macam bot, tempat isi dia punya air tu. Lepas tu ada juga dia punya tempat macam tu lah, tempat ambil tak pakai applicator dia tu ni. Lepas tu kita ada kita punya ni earpod kot, warna purple. Lepas ini aku beli, aku rasa tak sampai RM20 kot, ke tak sampai 30, something macam tu lah, termasuk postage. Murah tau. Kat TikTok ramai orang jual, ramai yang jadi affiliate lah untuk benda ni. Lepas tu kita ada ni power bank. Power bank ni dia ada, nampak lah ada kotor dah. Ni power bank tau. Power bank ni dia ada kabel untuk Type C dan juga kabel untuk iPhone. Sebab tu, sebab aku kan ada 2 handphone. Aku ada iPhone dan aku ada Android. So aku rasa benda ni sangat-sangat compact untuk aku, senang bawa pergi mana-mana. Dan dia warna purple. Okay, next kita ada tisu macam ni, warna purple.
Okey, lepas tu kita ada Panadol. Panadol ni memang kena ada lah. Lepas tu disebabkan aku ada pakai kacamata, so ini adalah lens apa ni, glass lens yang macam yang wet punya tau. Kalau tak biasa kan kita pakai yang macam kain punya, yang macam ni. Tapi ni yang basah punya, wet punya. Tapi khas untuk glasses sahaja. Tapi kadang-kadang untuk macam lap apa ni, lap macam screen phone pun aku pakai juga benda yang sama. Lepas tu ni aku habuk. Lepas tu ada juga yang ni. Ni yang memang kat luar lah, ni yang lama punya. Aku punya kacamata lama, sentiasa bawa. Tapi ni aku memang tak ada bekas ke apa ke, lantang kolah kan kat situ. Disebabkan design dia macam ni, so bila aku nak ambil tu, dia jadi macam ni tau. So aku cakap stress. Lepas tu kita ada lipstick Dazzle-Me dengan juga lipstick Alif Syukri. Yang ni lipstick madu Alif Syukri. Aku rasa aku tak pernah lagi nampak lipstick yang orang lain buat, dia punya design tu macam ni tau. Which is kau kena pusing kat sini dan dia kan keluar kat sini, barulah kau ambil dia punya lipstick ni. Lepas tu nak masuk kan, tolak je lah. Aku rasa aku tak pernah nampak lagi. Aku rasa dia seorang je kot yang ada bekas yang macam ni. Mungkin mahal kot dia punya bekas ni, tapi aku rasa benda tu macam barulah, new. Okay, lepas tu kita ada aku punya ni, perfume ni kena habis dah. Aku baru perasan. Dan aku tak sangka aku boleh pakai perfume sebanyak ini. Kau faham tak? Sebab selama ni aku beli perfume tak pernah habis, tak pernah luak pun. Tapi kali ni perfume ni aku boleh nampak dia punya progress tu. Dan ini adalah daripada Yaya Empire, Gucci Floral kot aku rasa. Sebab dia pakai tulisan yang macam short form macam ni. Okay, tapi bau dia okay. Aku boleh lah masuk dengan bau dia. Aku tak pandai sangat nak bahas tentang minyak wangi ni. Lepas tu ada pen. Pen ni orang macam pelik, kenapa kau bawa penghulu ke hilir pen kan, sedangkan kau bukannya bukan CEO ke, bukan. Tapi aku punya mindset, setiap kali kalau macam aku pergi pasar raya ke, ada cabutan bertuah, tangilah aku akan gunakan pen. Faham tak? So kalau orang macam tanya kenapa bawa pen, manalah tahu nanti ada cabutan bertuah, kan senang tulis nama. Sebab tu aku bawa pen. Pen ni memang aku akan bawa aku hulu ke hilir. Okay. Senang untuk aku. Lepas tu ada ais. Ni tadi sepatutnya nampak dalam ni. Lama betul. Lepas tu kita ada ni. Tapi aku rasa ni pun dah lama ni. Sebab aku dah lama tak lagi tekak. Aku rasa dah boleh buang kot. Ada expired ke benda ni? Ada, tak tahulah, tak apalah, nanti kita pakai. Lepas tu kita ada ni Fresh Care. Okay, kita ada Fresh Care. Ada juga Vaseline punya untuk lips punya. Sebab kita memang selalu kering, mulut kita punya bibir sentiasa kering. So kita memang perlukan ni. Dan pening kepala, okay. Lepas tu eye drop yang ni macam ni. Ini dah pakai nak dekat sebulan lebih jugalah aku rasa aku pakai. Lepas tu kita ada cermin. Cermin ni memang kecil je lah untuk aku tengok, macam tengok ada ni tak terselit dekat aku punya gigi, macam tu kan, ke ada tak mata ke, macam tu. Aku memang suka yang simple-simple je. Lepas tu kita ada juga ni, ini earpod, tapi ni yang lama punya. Even though dah lama aku pakai, tapi it's still fashion, tahu tak? Aku rasa ni dah dekat berapa tahun 3 tahun kot aku pakai. Dan suara dia, maksudnya dia punya suara nak dengar tu semua masih lagi okey, tak ada masalah. Nak cas pun tak ambil masa yang lama pun. Okey. Lepas tu kita ada kita punya ni, cipik kuku. Cipik kuku ni memang kena bawa, sebab kadang-kadang aku punya kuku ni kan jenis yang macam kering tau. So kadang-kadang ada yang macam mengelupas tu aku takut nak tarik, so kita pakai cipik kuku. So kita memang kena cas ada cipik kuku. Kadang nak terus cepit pun boleh je, tak ada masalah. Lepas tu kita ada
tahu kenapa buat kabel ni. Dah lah ni kabel micro, tahu tak? Tapi tak apalah, biarlah. Lepas tu kita ada ni, kita ada keychain. Tak tahulah keychain ni datang dari mana. Sekejap, aku rasa aku boleh je nak sangkut kan. Kita sangkut je lah kat sini. So kita punya keychain kat sini. Warna hijau, pink macam tu. Okay, so itu saja aku punya what is in my bag. Dengan bag Ali Shukri ni. Bag Ali Shukri ni korang, dia boleh adjust tau kat sini. So kita nak adjust. Tapi aku tak pernah pakai yang sampai yang last lubang dia tau. So let's go. Kita nak try. So dia ada dua tau. Satu kat atas ni dengan satu yang kat bawah ni. Yang kat bawah ni masuk je lah kan. Okay, macam ni. Ada dua kan. Oh, okay. So nanti bila dia dah pusing ni tali ni, lebihan ni, ada lagi. Kat sebelah sini pun ada juga. Sebelah sini pun ada juga dia punya ni, dia punya lubang masuk. So dia jadi macam ni je guys. Dia jadi macam ni guys. So yang lebih ni kita masuk kat dalam ni. Mana masuk? My God. So dia jadi macam ni. So nanti kalau aku tapi aku tak selesa okay, nak pakai macam ni. Takkan kita nak pakai kita ni tak selesa, tak sesuai tau. Cuma kalau nak bawa okey lah. Macam ni kan bawa kan. Bawa macam ni okey, kat sini ke okey lah nok. Okey lah sikit. Tapi kalau nak letak dekat bahu tu taklah. So kita try pakai yang macam ni. Kita masukkan semua barang-barang kita. Kita nak masukkan apa dulu? Masuk je lah semua ya. Lepas tu ni. Masukkan semua. Serius semua aku masuk aku tinggal. Takkan aku nak tinggal nak. Kalau aku tinggal, dah aku nak buang mana pula. So kita nak tengok muat ke tak muat. Semua aku sumbat ni. Macam dah tak muat dah. Macam dah start tak muat. Dia macam muat. Macam muat. Muat guys. Sampai ada dua lagi handphone nak masuk. Mungkin tak nampak lah kat kamera sebab setting aku lari lah hari ni. Aku tak bawa tripod semua. Muat tau. Seriously aku masukkan semua. Tak terkecuali pun. Sebab dah tak ada dah. Tinggal handphone aku je. Semua dalam ni. Muat. Muat weh. Nampak tak? Okay, so itu sahaja untuk kita punya video kali ni. So harap apa ni? Aku tak pandai lah sebenarnya. Harap video ni so sampai sini sajalah. Tak ada harapan-harapan lah sebab video ni pun video random sahaja. Okay, bersama dengan Beg Ali Shukri. Yang tak tahu berapa ringgit ni orang bagi. Okay, bye.